Oh, baru sampai dekat memory lane Ipoh. Ataupun dipanggil Lokin. Di sini pun ada basking ni ya. Kalau nak jam apa ni Parlimen lagu boleh lah. Tapi dia belum start lagi lah. Jadi kepada kawan-kawan mana yang nak tu cari barang-barang lama kat sini dah tempatnya. Ini kalau anak-anak tak ada roda nak duduk kan, nak bawa je ni. Abu. Oh, Abu tengah sibuk tu. Orang niaga. Dia lagi orang ramai lah ni. Macam-macam benda ada ni. Nak kasut. Kasut naik pun ada. Banyak barang tu. Jam pun ada. Boleh lah kau nak beli kat sini. Semua ada ni. Abu kat situ nampak tu. Setonggin tu abu lah tu. Bila hujan dia orang lari lah duduk bawah ni. Hari macam nak hujan ni. Boleh lah. Ini ke barang yang Abu jual ni. Buat video kan? Abu, hujan Abu? Okay. Ini apa benda ni Abu? Itu taruh stand macam taruh banner ke apa. Biasa orang buat konsert tu. Banting. Ini bersika ni pun kamu jual Abu? Wah. Ya tu. Kita duduk ini lah tahun 30-an. Betul juga ya. Ya taruh dia. Mana? Ini pun lama ni kawan. Ini kalau kamu duduk Abu, ponyok apa ni bersika. Apa kata surung budak ni. Wah. Ni telefon lama berapa dia? 100 bang. 100 ya? Ini dulu man, dia ni orang kaya Ipoh. Kemudian apa jadi? Dia asyik mabuk, kaki tina habis. Bankrupt ni dia ada Terlepasannya dah. Sekarang dia barang dulu kaya ni. Dulu kaya Abu Lombong ada 3. Ya. Macam kamu jugalah, kamu pun kaya juga dulu. Dah. Apa ni? Ini apa ni, sangkau burung apa? Taruh telur, taruh bawang. Aku ingat sangkau burung. Saya ni apa ni? Sangkau burung dalam tu. Bendi. Berapa kamu nak start Bendi? Pukul 8. Pukul 8? Awal lagi, sekarang baru pukul 7 lebih. Macam rentik pun. Jangan lah.
Kau pegang apa ni rekod aku nak sembang dengan Abu ni. Kita sembang dengan Abu. Abu, bagi Pendi pegang sekejap. Dia nak menyembang, kau pegang mic dia tu. Boleh. Kita duduk atas batu tu, Bu. Orang bercakap kau pegang je tu. Duduk mana? Apa lah. Duduk. Duduk tu aku sendiri. Kacau awal bra. Okey ke gambar aku dengan Abu ni? Apa kita hujan ni, Bu? Boleh ke? Dia hujan ni? Hujan berapa hari panas pun. Tadi malam tadi hujan lebat ya? Ya. Habis hujan-hujan ni kadang-kadang banyak yang suka. Itu yang muda-muda, yang tua kita ni tidur lebih bagus. Kalau benda tu ada kau buat pegang pun tak apa. Yalah, apa yang penting? Cuma hujan ni kalau problem lah, kita kena pindah barang lah. Takut rosak. Yalah. Jadi kamu semua bawa masuk sini lah. Okey juga ya. Tak banyak barang kamu hari ni. Belakang lagi semua. Oh, belum bawa ke depan lagi. Hujan ni. Dia orang pun lambat start tu basking tu lah. Hello, pun boleh kita menyembang lah. Dah spend di tuncen kat situ. Dia macam tu mah, kamera dia mah. Apa ni? Boleh pakai kan lagi tu. Nasib-nasib lah, kadang-kadang dia orang nak sepat. Buat sepat, bukan ni beli. Harga patut-patut lah. Bukan beli nak guna ya. Di bag tu Bag Canon ni. China ke China? Bag tu kamera apa ni? Alah, orang gelau tak apa. Tapi Bu, sini banyak barang lama Bu Banyak. Tapi aku ada barang lama lah, boleh jual tak? Boleh. Alah, kamu jual satu, aku jual satu lah. Kan siapa dah lah kan. Dah puluh tahun Bu lah. Naik kecil macam tu je barang tu. Sini kalau kadang-kadang kalau nasib baik kan, dapatlah barang bagus. Ya. Orang banyaknya cari barang yang sini jual atas jual. Dia beli yang kita, dia jual balik. Lepas tu yang beli tu dia jual balik, macam tu lah. Itu yang harga jadi melambung-lambung tu. Habis kita punya perancangan lepas ni kan kita nak pergi sana. Di mana? Tempat pot tu lah. Pot tu recycle. Recycle tu kan. Boleh bila-bila, boleh dekat je. Alah, habis ni kan kita pergi sana lah. InsyaAllah punya. Kalau dapat model tu ni, dia hujan ni. Ada jajan lagi orang ramai tu kan. Aku dapat RM15 tu. Model tak lepas lagi. Saya. Dah pelan-pelan lah. Rezeki ada kat mana-mana. Tapi kerja ni seronok man. Tengok orang. Nampak? Macam-macam ada man. Ada gemuk, pendek, semua macam ada. Main yang slim je lah. Macam ini kampung 10 lagi datang macam man. Ya. Pasal tak nak balik kalau kamu duduk sini. Kalau kamu lah. Kenapa pula kenapa aku lah? Tak boleh harap. Aku pula yang tak nak balik je lah. Kalau rasa kamu laku 10 orang semua jauh-jauh, Johor, KL, Pahang, Kelang, Kedah. Dia selalu macam tu lah. Time ini semua orang sini je. Tapi orang sini dia orang cerdik. Dia orang dah tahu barang lah. Kenapa tahu macam mana? Yelah dia tengok, dia teropong dia ada kantor tengok USA, England. Barang baik-baik subuh-subuh dah lebur lah. Oh ya. Kita pakai sendiri lah Pak. Saya angkat barang. Apa benda pakai sendiri? Troli tu nak angkat barang. Troli ni kamu kata tu? Itulah ya? Ini kadang aku nak melangkah sana susah. Jauh lah. Yalah. Sudah nak angkat barang lah. Oli lemah niaga ini okey. Ada. Macam-macam ada bang. Itu besin tu buat apa Bu? Macam-macam orang nak niaga apa semua cek elok tu. Ya ke? Itu biasa berapa kamu jual tu? Berapa kamu jual tu? RM25. Boleh lah ya lah. Boleh lah nak beli kedai berapa 780 tu. Lagi pun orang nak apa ni kunuri ke open house memang cantik lah. Betul juga lah. Sebab dia berkilat lagi. Itu tapi kamu dia cuci dulu kau rumah ya? Cuci. Ni, jom.
Mat jumpa. Oh, lama. Ya, 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 ya. Dia ni kalau beli, Assalamualaikum. Tak tahu, tak nak nampak dah. dia ni kalau beli 2-3 renggon ni Mat, ikut. Ya, Ha. belilah yang berpuluh-puluh ringgun. Ha. Pakai lawa nak 2 renggon ni dah. 2 ringgun. Kawan. 2 ringgun je. 5 ranggon. Mi goreng, tak dapat lah. Betul. Habis biasa kemas habis berapa ni? Tengoklah kalau barang tinggal sikit, pukul 10 lebih kali. Kalau barang banyak, pukul 12. Oh ya. Betul. Bulan tak tahan bu panas ni. Macam ni tak? Tidaklah kalau hari panas tu mentari datang dari sana. Terpaksa lah Man. Hari tu kamu elok dah di situ. Tak, itu masa apa ni, COVID. Oh ya. COVID memang dia tukar-tukar. Oh ya. SOP Dia genap ganjil. Bila minggu ni katalah genap lah. Dia akan bagi 2 lah. Yang belah sini dia. Sini genap. Dia bagi dah 2. Belah sini tak boleh mega lagi ni. Oh ya. Dia bagikan 2. Bila minggu depan pula ganjil. Ganjil pula dia orang bagi 2. Dia tak nak rapat. Bahaya rapat katanya. Bayar dah rapat bayar. Bahaya. Itu tapak kosong tu punya tu. Ada. Satu hari pun tak wang. Habis yang tapak kosong tu boleh lah orang berniaga juga bu. Dia ada tuan dia. Ada. Sini bukan free Man. Ya nak kena bayar. Bayar. Mana ada benda free Man sekarang. Berapa sebulan bayar? Sampah pun sekarang pun ada pun kena beli Man. Sampah sekarang. Macam aku beli ni semua barang kita. Tapi kita tengoklah. Janganlah kita beli barang yang tak boleh pakai. Sekarang sampah pun boleh recycle Man. Ada duit. Dapat kerja sendiri. Sampah? Ya. Besi-besi buruk ke plastik ke. Tapi kalau pukul 11 hang penuh. Penuh. Banyak makcik-makcik datang Man. Makcik buat apa? Makcik lah. Makcik-makcik ada. Yung Man. Anak Darun? Lagi ramai lah. Semua ada lah. Suka jalan-jalan tengok lah. Tengok nak bergambar lah. Kalau kamu ada sini jenuh bergambar Man. Ya itulah. Tuk murang. Cik tu pun. Tuk. Si Cok pun dah tup dah kat sini. Tuk. Dia dah tuk lah. Ya orang tahu dah dia. Apa sengit kamera kamu tu? Nak ke sana pula dah. Nak ke mana? Off dulu lah. Apa pergi lah Off dulu. tanya dia orang punya patut. Kan? Off dulu lah. Aku nak buka barang ni. Apa sini? Mana jauh? Kata-kata ada alu-aluan apa bu? Kata aluan. Kata-kata aluan. Tu. Tu. Tengok je. Hilang kata-kata aluannya. Pani Celeste RM7. Mana ni? Ni. Ini 2 RM10. Tak surau. Boleh lah. Apa ni? Ni RM7. Belum pakai ke? Plastik juga ada. Ni mahal ni satu set ni. Ya faham. Tak apa. Ni ambil RM15 lah. Owner dia? Aku pun tak kenal. Kau tanah Kedaung aku pun tak tahu. Ramai pun ya. Ini apa bu? Bukan budak-budak ini. Bapak budak ni. Nak beli pun Ini bapak budak main. Habis berapa kau jual tu? RM5? RM5. Alah. Nah, lah tu. Ini barang mam model RM5 dah. RM2.5 boleh lah. Ini kan jangan suruh pegang, awak lupa jalan tu ni. Tak pasal-pasal. Bukan. Kau dah kau pegang kan? Cantik bang. Komik tu pun jual juga? Ini ada kolektor dia Man. Oh ya. Barang Macam paker ni. Pennya ada? Ya. Ada pen sekali? Ni Abang. Ini dulu kita pakai ni lah raya. Tisu ke? Tisu. Kan tak ada dah. Buat simpan boleh lah. Buat tempat ayam telur. Ayam telur. Ini My TV Man. Ini
Telur kita pun boleh letak dalam ni, Bu. My TV baru ni mana. Ini apa? My TV. Oh, my God. Oh, ya. Itu pun tak tahu apa. Aku tahu tu tahu kan. Saja tanya. Komput. Nak bagi panjang sembang. Komputer lah. Kamu ndak ke Canon tu? Channel awak member awak nak kot. Yang tukang yang boleh kamera. Ada. Dia Amal tengok barang ni kasut-kasut semua ada ni. Tu dia bising tadi. Anak buah ni tu okey lah. Dia kata mana kawan aku ni ada nampak? Tak nampak ya. Buat tu pun dia lama tadi tu dia. Awak jalan pula. Kawan-kawan ni. Kalau hujan lah. Kalau hujan, ayo saja. Ayo saja. Hujan bung, kan demam. Di sini memang bagus dia apa tau. Melayu, Cina, India, kita orang ni tolong-menolong. Perpaduan dia lah. Bila hujan dia pun tolong lah. Tak kira India tu tolong. Kadang aku pun tolong dia orang. Dia macam ni. Dia dah biasa. Yalah, yalah. Benda ni tak ada masalah macam kadang-kadang kan. Tapi aku pun memang suka pun nak niat nak nolong. Apa kamu lari tu? Aku sebut cerita niat nak nolong tu lari tu. Aduh. Halidah tu. Oh, ya. Tahun bila majalah ni, Bung? 93. Mana? Pelatih yang tengah main tu? Ya ke? Sekejap lagi aku pergi. Ini dia gambar terlarang ni. Tak adalah ini. Kita pada mana. Oh, iyalah, Bung. Berapa kamu jual majalah ni, Bung? Aku beli nak simpan. Oh. 30 ragok beli dengan member beli. Ini bukan untuk jual lah. Simpan je untuk anak-anak tengok. Inilah ayah dulu. Macam gambar dia nampak. Tapi syok juga layan ni kadang aku tengok kan. Aku suka baca dia punya trena-trena. Mana dia dapat majalah-majalah ni? Lambat ada. Tengok. Amboi. Lawanya Zainal Zain. Ramlah ni siapa ni? Ini Zaida. Ini Zaida ya. Bukan main lagi dia pun. Oh, iyalah. Lah, ama. Siapa ni? John Clinton. Siapa ni? Ada macam-macam cerita dia man. Oh. Macam-macam cerita best-best onok macam ni. Nampak? Siapa? Siapa? Anita Sarawak. Ini? Anita Sarawak lah. Iya ke? Oh, iyalah lain mukanya. Itu dulu. Ini tahun bila ni agak ni? Ini. 93. 93? Dia Sarah Yaakob. Ni ya. Uzali. Iklim. Iklim. Lagi siapa? Macam-macam tu. Album baru mega. Paling mahal lah. Yang mana? Yang mana? Paling apa yang mahal? Tak tahu. Kadang Ramlah. Oh. Kamu dulu kan minat dia? Minat. Kenapa tak kahwin dia? Dia tak nak cari aku. Dia pindah saya marum tu. Ni Sirok. Mana? Oh, Syirah. Ya. Lagi siapa ada? Macam-macam ada. Alida. Alida. Siapa? Alida dia husband ni siapa? Azman kan? Nama ni. Siapa? Faizal Hussein. Yang tengah-tengah lah apa, Bu? Tak tahu. Oh, Aziz. Aziz Muhammad. Ini semua kenangan-kenangan mah. Benda-benda begini yang kalau ada orang suka. Ni siapa? Mak Fatimah. Syekar. Syekar dengan ni, Raja Imam. Ini apa kenangan ni?
Kau saya kena beli, kau simpan. Dah, kamu kena beli banyak di sini kan. Ya. Tapi Muka aku kamu banyak. ya kan? Tapi kenapa muka kita tak ada kat gambar depan? tak laku nak tengok ke? Muka kamu ada top kamu mah top. Top ya? Top. Top tak apa. Oh, dia kalau orang nak beli kamu tak jual ni. Aku baru beli sini. Ni pun okey ni mana ni mah. Macam tu je mah. Dia juga artis pan sebab apa? Assalamualaikum Yus. Susu sikit badan ya? Ha? Susu sikit badan. Puasa 3 bulan. Ha? Aku puasa 3 bulan. Sebab? Lebih balik. Lipat. Oleh macam. Max. Mana boleh? Ada tu? Apa? Saya. Kira ni dia. Aku jugalah. Dah, bapa aku